Jarah Tun Mahathir buat drama menangis. Drama air mata ni bukan benda baru. Tahun 2002 dulu lagi dah berlaku dah perkara ni. Dalam persidangan UMNO. Tun Mahathir letak jawatan Perdana Menteri, letak jawatan UMNO. Dia umum waktu itu. Ahli-ahli pimpinan-pimpinan UMNO pakat duk kumun lah. Kumun Tun. Pujuk Tun jangan letak jawatan Tun. Habis laku kalau Tun letak jawatan waktu itu. Jadi menangis-nangis lah Tun waktu itu. Tapi tak sampai 2 jam. Tak sampai 2 jam lepas tu dia tarik balik keputusan tu. Drama. Kalah artis dia punya drama. Lepas tu lebih sedekat hampir 10 tahun lebih. Lepas dia bencin, tiba-tiba dia comeback Tun Mahathir ni. Comeback dengan parti bersatu, parti baru. Bergabunglah dengan Pakatan Harapan. Kononnya nak selamatkan negara. Nak jatuhkan Datuk Seri Najib. Sekali lagi drama air mata Tun Mahathir. Menangis depan seorang budak perempuan. Kononnya Tun ni dia sedih lah. Umur dah senja tapi terpaksa berjuang lagi nak membela nasib orang Melayu, nak selamatkan negara. Perjuangan belum selesai. Tugas Tun ni belum selesai lagi. Masuk PRU 14, menanglah Pakatan Harapan. Dia jadi Perdana Menteri Tun Mahathir. Tahun 2025 sekali lagi berlaku drama air mata saudara. Nangis-nangis Tun Mahathir depan kamera. Duk ulang lah. Melayu lemah, Melayu terpinggir, Melayu hilang negara, Melayu hilang kuasa, Melayu terancam, bla 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 bla. Maka pengikut-pengikut yang ada depan Tun tu suruhlah Tun sabar Tun. Sabar Tun. Sebiji sama macam drama 2002 dulu. Berlaku lagi sekali 2025 ni. Tapi yang aku pelik dengan Tun Mahathir ni, dia lupa ke apa? Dia dah jadi Perdana Menteri 22 tahun 22 bulan. 2 dekad lebih dah Tun jadi Perdana Menteri. Zaman Tun berkuasa dulu, ketika Tun ada kuasa, adakah semua orang Melayu kaya raya tu? Tak ada dah orang miskin tega apa semua zaman Tun. Yang kaya tu zaman Tun dulu anak-anak Tun. Anak-anak Tun semua bilioner. Kroni-kroni Tun, orang-orang Tun. Dia orang ni yang kaya Tun, bukan orang Melayu. Orang Melayu terbanyak tetap juga miskin. Kalau 22 tahun 22 bulan Tun ada kuasa, tapi orang Melayu hari ni tetap juga miskin, kita nak salahkan siapa Tun? Apa yang Tun sebut, Melayu makin hilang kuasa, Melayu makin terancam, Melayu makin tersisih, ini semua tak betul Tun. Ini hanyalah persepsi untuk menakut-nakutkan orang Melayu saja. Yang terancam hari ni Tun hanyalah kroni-kroni Tun saja yang kena siasat dengan SPRM tu, semua kroni-kroni Tun. Orang Melayu Islam dekat bawah ni tak terancam pun. Bawah Kerajaan Madani elok aja Tun. Lagi satu Tun, Tun sebut dalam ucapan Tun itu, orang Melayu ni hilang negara. Tun risau orang Melayu ni hilang tanah Melayu ni. Tun, Pulau Batu Putih apa cerita Tun? Pulau Batu Putih tu siapa yang tarik balik keputusan semakan semula yang kerajaan hantar kepada ICJ tahun 2018 dulu? Siapa yang tarik balik tu? Siapa Perdana Menteri yang bertanggungjawab sehingga kan Sultan Johor, Sultan Ibrahim murka kepada Tun waktu itu? Ini satu pengkhianatan kepada negara juga Tun. Kerajaan Madani tu nak buat macam-macam dah untuk orang Melayu, untuk orang Islam hari ni Tun. Ambil contoh paling mudah Tun, Kementerian Desa Wilayah bawah Datuk Seri Zahid Hamidi. Tun kan tak suka Datuk Seri Zahid ni. Datuk Seri Zahid buat TVET tahfiz, gabungkan antara kemahiran dan juga hafazan Al-Quran. Pelajar-pelajar tahfiz hari ni bukan setakat boleh fokus pada Al-Quran semata-mata Tun, tapi pelajar tahfiz juga boleh menyumbang kepada ekonomi negara, menyumbang kepada industri negara. Pakai Datuk Zahid guna institusi MARA, bantu orang Melayu habis-habisan. Program MRSM Ulul Albab, gabungkan antara kurikulum akademik dengan hafazan Al-Quran. Fokus kerajaan hari ni nak lahirkan pelajar-pelajar Melayu Islam yang profesional, tapi dalam waktu yang sama dekat dada ni ada Al-Quran. MARA bagi beasiswa pada pelajar Melayu Islam. Taja pelajar Melayu Islam ni pergi belajar luar negara, pergi UK, pergi Jepun, bersih Jordan. MARA ni terus kekal sebagai institusi benteng kepada orang Melayu dalam soal pendidikan, ekonomi. MARA lah yang bantu orang Melayu Tun. Baru je tahun lepas Tun, kerajaan umum 50 hektar tanah dalam kawasan strategik dalam bandar tu, dekat Sungai Besi, dekat Kuala Lumpur ni, warta sebagai tanah rizab Melayu. Ini bukan usaha untuk nak jaga hak orang Melayu Bumi Putra ke Tun? Banyak lagi lah Tun kalau nak cerita usaha ataupun apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ni untuk membela nasib orang Melayu ni Tun. Jadi sudah-sudah lah tu Tun. Tun ingat apabila Tun buat macam ni, orang Melayu suka ke Tun? Orang Melayu akan rasa kesian dekat Tun? Tak Tun. Orang Melayu dah faham sangat dah perangai Tun ni. Ketika Tun ada kuasa, Tun tak buat apa yang Tun nak buat. Bila Tun dah tak ada kuasa, tambah pula kroni-kroni Tun sedang disiasat hari ni, atas sampai bawah. Tun risaulah. Tun mulalah buat kerja-kerja menunggang nama Melayu, menunggang nama Islam. Pada hakikatnya semua orang tahu agenda sebenar Tun ni hanyalah nak memecah belahkan kerajaan hari ni je Tun.